nak ada simpanan yang banyak, tapi tak ramai yang boleh paksa diri untuk konsisten menabung setiap bulan. Nak ada simpanan yang banyak, nak tak nak, kita sendiri yang kena paksa diri untuk menabung setiap bulan. Whatever good reason, kalau kita tak tambah simpanan kita tak akan jadi banyak. Jadi soal saving ni tiada ajaib. Kena buat baru tuan-puan akan dapat. Jadi macam mana tuan-puan nak pastikan yang tuan-puan ni boleh paksa diri untuk konsisten menabung setiap bulan? Jawapannya mudah saja tuan-puan. Tuan-puan hanya perlu set auto debit simpanan emas di akaun Masged Public Gold serendah RM100. Contoh, kalau gaji tuan-puan pada 20 hari bulan, jadi tuan-puan setkan auto debit pada 21 hari bulan. Bila dah set auto debit, nanti duit dalam akaun bank tu akan terus deduct dan masuk ke dalam akaun Masged tuan-puan menjadi emas. Tuan-puan boleh setkan berapa banyak yang tuan-puan nak simpan. Nak set serendah RM100 ke, RM200 ke, RM300 ke. Ada juga penyimpanan masa yang setkan RM1,000. Dan tuan-puan boleh set berapa lama tuan-puan nak buat auto debit. Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun. Berita baiknya tuan-puan, untuk tuan-puan yang set auto debit minimal RM200 di akaun Masged Public Gold, nama tuan-puan akan masuk ke dalam list lucky draw yang Public Gold buat setiap bulan, di mana tuan-puan akan berpeluang untuk memenangi hadiah utama kita, iaitu 10 gram emas dan ada lagi 19 hadiah yang lain. Jadi alang-alang simpan emas, mana tahu ada rezeki tuan-puan menang emas pula. Yang penting simpanan tuan-puan dah bertambah. Okey, jadi untuk tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap.